Malam 4 bintang, malam penuh kegembiraan, malam penuh keceriaan. Tahniah buat skuad Harimau Malaya apabila membelasah tanpa belas kasihan pasukan Vietnam dengan jaringan 4-0. Jadi sekaligus kita juga berjaya menamatkan kemarau 11 tahun tanpa kemenangan bertemu dengan pasukan Vietnam ni lamat. Jadi nampaknya revolusi Harimau Malaya bermula dengan cemerlang. Jadi terima kasih atas segalanya TMJ. Jadi untuk video kali ni aku nak buat review sikit lah tentang perlawanan kita bertemu dengan pasukan Vietnam hari tu. Memang puas hati lagi-lagi kalau korang tengok live persembahan pemain-pemain kita. Memang on top lah pemain-pemain kita. Jadi untuk line up nampaknya Malaysia menurunkan 3-4-3 dengan 3 CB kita membentuk gandingan CB yang cukup mantap, iaitu Mat Davis, Garces dan juga Irazabel, dibantu oleh double pivot iaitu Noah Lane dan juga Hector Havel. Seterusnya Dion Cole dan juga Corby Ong membentuk bermain sebagai wingback dan juga 3 penyerang kita iaitu Arif Aiman, Figueiredo iaitu abang botak kita dan juga Holgado membentuk bahagian serangan yang cukup berbisa di bahagian hadapan lah. Tak tunggu lama, nampaknya Coach Peter terus turunkan 4 senjata baru pemain kacukan ni. Mungkin ramailah yang sangsi, yang risau tentang keserasian mereka. Yelah, mereka ni baru sampai dan ini adalah first game, tapi semuanya meleset lah. Sebab apa? 4 pemain kacukan ni cukup serasi bermain dengan teammate yang lain. Mereka juga cukup selesa bermain bersama-sama lah. Jadi untuk 30 minit awal boleh nampaklah skuad Harimau Malaya sudah menguasai perlawanan sepenuhnya, tapi pemain-pemain kita masih malu-malulah nak lakukan percubaan ke arah gol. Tapi masuk je minit ke 35, Malaysia terus bertalu-talu lakukan serangan ke arah pintu gol pasukan Vietnam. Dimulai dengan sepakan Dion Cole yang terkena tiang, disusuli tandukan abang botak kita yang ditepis oleh penjaga gol, dan akhir sekali Arif Aiman lakukan chip tapi dihalang oleh penjaga gol. Nampaknya first half memang kita menguasai perlawanan, tapi sayang masih tiada rezeki lagi. Perlawanan tamat dengan 0-0 lah. Masuk je second half, segalanya bermula. Nampaknya Harimau Malaya sudah berjaya mengaum, bernafsu untuk jaringkan gol. Bermula minit ke-48, Joe Figueiredo ataupun abang botak kita melakukan larian solo daripada tengah padang. Hasil presi yang baik pada beliau, Malaysia menjaringkan gol pertama lah. Beliau telah merembat satu rembatan yang cukup kencang, terbias kena defend Vietnam dan terus ke gol dari Istanbul ke Kuala Lumpur. Gol debut yang cukup diidamkan oleh Joe Figueiredo. Seterusnya pada minit ke-58, nampaknya Holgado terus menambah derita pasukan Vietnam apabila menjaringkan gol kedua. Dengan kepala berbalut, tapi beliau masih on top lah Satu gol yang cukup cantik, gol berpasukan daripada Dion Cole ke Arif Aiman, dan assist Arif Aiman tu memang cukup rasalah kepada Holgado, dan Holgado dengan tenang mengacah defense Vietnam dan menjaringkan gol yang kedua. Seterusnya pada minit ke-66, Malaysia terus menambah jaringan dengan hasil jaringan gol yang ketiga daripada Corby Ong. Satu lagi jaringan yang cukup padu, cukup cantik, gol berpasukan bermula daripada tengah ke kanan dan disudahi daripada gol daripada kiri. Memang bagi aku gol ni cukup cantik lah, gol berpasukan daripada Shihan ke Dion Cole. Kat sini aku nak puji Dion Cole lah yang melakukan acahan dan pusingan, membawa bola daripada tengah ke hadapan. Arif Aiman nampaknya membuka ruang dari kanan dan Arif Aiman macam biasa lakukan assist tepat ke kaki Corby Ong, dan Corby Ong macam biasa hanya tap bola tersebut kena ke tiang dalam lah. Nasib baik kena tiang dalam, kalau tiang luar tu aduh sayanglah kalau tak gol. Malaysia terus menambah gol yang ketiga. Kat sini aku nak puji Dion Cole lah, nampak beliau lebih selesa bermain as right wing back. Sebab apa, sebelum ni kalau kita tengok beliau main kat CB ni, beliau jaranglah turun ke hadapan untuk membantu bahagian serangan. Tapi bila beliau bermain kat posisi ni, memang kita boleh nampak yang Dion Cole cukup selesa, banyak membantu bahagian serangan dan memberi advantage kepada kita lah Seterusnya pada minit ke-87, Dion Cole menutup malam penuh gemilang skuad Harimau Malaya dengan menjaringkan gol yang keempat. Bermula daripada sepakan sudut daripada Hendrik bermain 1-2 dengan Hector Havel. Hendrik lakukan crossing yang tepat ke arah kepala Dion Cole, dan Dion Cole menanduk bola ke belakang dan terus menajah ke jaring gol pasukan Vietnam. Dan keeper Vietnam tergamam, terkejut dan cukup sedih lah dengan kena bolos 4 gol Jadi tamat perlawanan, Malaysia menang 4-0 ke atas pasukan Vietnam. Jadi kalau kita tengok statistik, memang kau-kau lah kita cukup dominan, cukup menguasai penuh perlawanan pada malam tersebut dengan kita memegang hampir 60% possession ball, manakala pasukan Vietnam hanya 40% dengan kita melakukan passing sebanyak 487, manakala pasukan Vietnam hanya 333. Daripada segi serangan juga, kita juga turut dominan melakukan 13 shot, manakala 8-nya adalah on target, manakala pasukan Vietnam hanya 6 shot dan 2 on target. Daripada segi crossing, interception, passing, final third, seterusnya corner, kita juga turut
memihak kepada kita. Jadi jelas kita buat pasukan Vietnam bukanlah seperti pasukan Vietnam yang dulu. Seperti mana yang kita tahu, pasukan Vietnam dulu-dulu bermain cukup baik dengan short pass beliau, dengan taktikal beliau. Tapi pada malam tersebut pasukan Vietnam seperti bukan pasukan Vietnam yang kita kenal. Memang teruklah permainan beliau. Sebab apa? Kita yang power pada malam tersebut. Jadi kat sini aku nak senaraikan 5 faktor kemenangan skuad Harimau Melaya ke atas pasukan Vietnam pada malam tersebut. Yang pertama adalah kehadiran pemain warisan yang baru sampai. Mereka bermain dengan penuh semangat. Memang mereka main ni untuk Malaysia lah. Boleh nampak kehadiran Holgado, Figueiredo, Irazabel, Garces dengan Machuca. Banyak membantu skuad Harimau Melaya pada malam tersebut. Holgado terbang 30 jam daripada Colombia, kena cemuh dengan penyokong mereka. Pada malam tersebut kepala beliau pun berbalut, tapi beliau masih tunjukkan yang beliau ni bermain dengan baik, dan lebih manis beliau dapat skor gol. Abang botak kita Figueiredo dapat man of the match. Garces juga Irazabel bermain dengan cukup bahagia di bahagian defense. Machuca, isteri beliau tu baru je bersalin, tapi beliau sanggup korbankan, tinggalkan isteri beliau kejap untuk bermain dengan skuad Harimau Melaya. Memang full respect lah kepada 5 pemain warisan yang baru sampai ni lah, man. Faktor yang kedua adalah barisan pertahanan yang cukup solid dan juga cukup compact. Jadi kalau kita tengok gandingan Mat Davis, Irazabal dan juga Garces memang cukup baik lah di bahagian defense. Sampaikan pemain-pemain Vietnam memang sukar untuk tembus defense kita. Lagi-lagi kalau bola atas, memang kita saja menang. Sebab apa? Ketinggian dan juga fizikal yang ada pada Irazabal juga Garces memang memberi advantage kepada kita. Lagi-lagi bahagian bola atas. Dan kalau tengok pemain-pemain Vietnam pun dah tak berani nak main kasar. Sebab apa? Kita ada Garces juga Irazabal yang lebih baik fizikal daripada pemain-pemain Vietnam ni. Jadi daripada segi statistik bahagian defense kita berjaya melakukan 3 tackle, 16 interception dan juga 9 clearance. Memang padulah statistik ni. Dan kalau kita tengok, memang Shihan makan kuaci je lah. Sebab apa? Langsung tiada percubaan yang berbahaya daripada pemain-pemain Vietnam pada malam tersebut. Faktor yang ketiga adalah gandingan mantap di bahagian tengah pasukan Harimau Melaya. Boleh nampak gandingan Heto Hafiz juga Nualin di bahagian tengah memang cukup padu pada malam tersebut lah. Dengan Heto Hafiz, dengan kebijaksanaan beliau mengawal bahagian tengah, dengan passing beliau yang cukup tepat, dengan kebijaksanaan beliau mengawal bola, dan Nualin, hero yang tak didendang. Boleh nampak kerja-kerja kotor beliau memang cukup baik pada malam tersebut, sehingga kan player Vietnam ni mati kutu nak lepas bahagian tengah kita ni lah. Faktor yang keempat adalah taktikal padu daripada Coach Peter. Boleh nampak yang permainan kita yang dimulai dengan 3-4-3 memang cukup menjadilah pada malam tersebut. Pemain ikut arahan coach dengan short pass-nya. Pemain S1 team bermain dengan penuh disiplin. Seterusnya boleh nampak Coach Peter terapkan physicality dan juga intensity yang cukup tinggi dalam pasukan. Defense kita mantap, tengah kita solid, bahagian serangan pun memang cukup padu. Bagi aku memang perfect lah permainan kita pada malam tersebut. Faktor yang kelima adalah kehadiran penyokong. Dengan kehadiran hampir 61,000 penyokong memang memberi satu motivasi yang cukup baik dan memberi semangatlah kepada pemain-pemain kita bertemu dengan pasukan Vietnam. Ramai pemain-pemain kita dalam membual mengatakan yang kehadiran penyokong memberi sedikit motivasi, semangat untuk mereka bermain pada malam tersebut. Jadi tahniah kepada penyokong-penyokong Harimau Melaya juga Atras Melaya sentiasa bersorak menyokong skuad Harimau Melaya pada malam tersebut, dan hasilnya kita berjaya menang 4-0. Alhamdulillah. Jadi settle 2 perlawanan. Sekarang kita selesalah berada di tempat pertama dengan 6 mata, 2 kemenangan, 6 gol dan 0 bolos, dan kita masih ada 4 perlawanan lagi untuk kita harungi. Hopefully kita berjaya menanglah keempat-empat perlawanan ni dan kita boleh layak ke saingan Piala Asia 2027. Amin. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk tekan like, share dan juga komen. Aku Lan. Assalamualaikum.